So di sini nama kajian saya ialah meningkatkan kemahiran murid dengan tanpa seni cemerlang menguasai teknik potongan asas sayur-sayuran dengan kaedah bocil. So bocil tu ialah okay, kita pergi pada maksud bocil dulu. P ialah bahagi sayuran, O ialah olah sayuran, dan cil itu ialah perkataan kecil. So kita buat akronim dia menjadi bocil. Okay, kalau dalam bahasa Indonesia bocil tu kanak-kanak kecil kan. Okay, maksud itulah pelajar saya yang baru tingkatan 4, baru memasuki dunia masakan dan nak belajar lah untuk tingkatan kemahiran. Okey, untuk pengenalan, PBMA ini ialah pendidikan profesional menengah atas dan menawarkan kursus pendidikan makanan di sekolah saya yang memberi pelajar sejak kemahiran Malaysia tahap 2. Dan anak murid saya ni dan masalah yang dihadapi ni ialah kesukaran beberapa orang pelajar saya untuk menguasai teknik potongan asas sayur-sayuran. Okey, fokusnya hanya kepada 5 orang saja. Dan objektifnya yang pertama ialah kita nak tingkatkan kemahiran muridnya untuk memotong potongan asas. Pentingnya potongan asas ni ialah asas kepada semua perkara yang kita lakukan ketika nak memasak. Dan teknik ni kalau tak dikuasai mereka akan ketinggalan lah, sebab dia ialah perkara yang paling basic lah, paling asas sekali paling penting. Dan yang kedua ialah untuk menambah baik amalan divisi saya sendirilah. Okay, seterusnya ialah metodologi kajian. Saya gunakan satu kitab sahaja untuk merancang, bertindak, merhati dan mereflect. Selepas ini ada penerangannya lah. Okey, perancangannya ialah, perancangan saya, satu ialah kena pasti objektif kajian seperti yang saya dah katakan tadi. Dan penentuan sampel, 5 pelajar saya, 5 orang sahaja. Dan saya rancang beberapa aktiviti yang sesuai dengan tahap pembelajaran masing-masing lah. Okay. Ini ialah penjawapan awal masalah. Saya memberi beberapa soalan kepada pelajar ni kan. Kenapa dia tak boleh nak potong sayuran tu dengan teknik yang kita ajar. Okey. Kebanyakan dia menjawab pada 3 perkara. Satu ialah bentuk potongan tu dikeliru, mungkin baru pertama kali. Kedua ialah ukuran potongan, setiap potongan tu ada ukuran. Dan ketiga, dia tak nampak kenapa potongan yang ini boleh jadi potongan yang satu lagi. Sebenarnya dia ada kaitan. Yang paling sikit atau minimum ialah kemahiran pisau. Tak ramai yang bermasalah sangat untuk pegang pisau. Dan untuk kurang fokus pun, majoritinya fokuslah sebab pelajar-pelajar kemahiran ni yang kita tahu kita kena pegang fokus sejak awal-awal supaya dia tak tertinggal dalam fikiran. Sebab mereka ni lebih pada kinestetik kan. Dia nak fokus dia susah. Tapi untuk 5 pelajar saya ni dia tak ada masalah sangat fokus, cuma 3 perkara yang dalam saja. Seterusnya ialah tindakan. Saya gunakan memula kad bocil tu. Kad tu ada menunjukkan susunan potongan daripada besar ke kecil. Dan pelajar saya baca, seperti biasa, saya beri dia baca dulu. Lepas tu saya briefing macam mana potongan-potongan tu, kita beritahu semula. Dan tunjuk cara lah, tunjuk cara tu kita buat depan pelajar lah, demonstrasi macam tu. Okey. Kad bocil ni dia simple je sebenarnya. Daripada potongan besar, kita nak bahagi kepada potongan atas ni kami batu ni. Lepas tu ada aeromet. Ketiga tu ialah julienne, yang last tu ialah fine julienne. Dan yang ini atas ni ialah dadu besar. Kedua tu dadu sederhana, brunoise, dan kecil sekali ialah fine brunoise. Sebenarnya pelajar ni boleh dipotong. Dia kata buat potongan macam ni, dia ambil sahaja mana-mana bahagian saya tu, dia potong ikut dia suka lah. Yang penting dia kata cikgu kan nampak, oh ni yang cikgu nak. Okey. Tapi sebenarnya daripada asal yang besar tu, kita bahagi terus daripada situ. Saya ajar mereka potong 4 segi yang sama, 4 bahagian yang sama. Daripada yang kedua tu, turunkan lagi untuk jadikan kecil. Dan turunkan lagi, potong lagi lebih halus.
Sebenarnya dia macam tu, tapi ada pelajar dia ambil yang ni, kejap dia ambil yang tu, macam tak sistematik. Yang 4 segi tu kita panggil dadu besar tu sama. Dia sebenarnya ialah dadu besar tu kita bahagi dia jadi dadu yang sederhana dan bahagi lagi. Tapi mereka tak dapat berkaitan. Sebenarnya yang ini, yang kedua tu, boleh straight dia pergi yang sebelah sini. Maknanya daripada panjang tu, dia tak perlu lagi ambil bahagian lain tu buat potongan yang dadu sederhana. Dia potong dia yang panjang tu, olah menjadi lebih kecil. So maksud saya tadi ialah bahagi tu ialah bahagi yang ini, olahannya ialah ini menjadi lebih kecil. Yang ini pun sama. Fine Julian tu terus jadi fine Bruno. So dia tak payah ambil bahagian lain. Dia macam tu dia. Tapi ada pelajar tak boleh buat berkaitan ni. Mungkin sebab dia tak dapat, dia boleh barukan, dia tak faham. Kita tak macam tu lah. Okay, seterusnya tunjuk cara saya. Ni sebenarnya video. Okay, tak berani potongan panjang, potongan straight. Tak boleh main lagi ni. Tak boleh. Okay, tak pun. Okay, potongan straight panjang. Seterusnya yang kedua. Terus ya. Ini potongan cube. Potongan cube ni yang 4 segi tadi lah. Ada nama-nama dia lah. Okay, seterusnya ialah okay, ini adalah olahan dia lah. Daripada kita dapat yang mula-mula kat bawah ni kan, yang paling panjang, lepas kita buat yang 4 segi bawah tu. Ini olahan dia, kita ambil salah satu tu, kita terus shortcut lah sebenarnya. Macam pendek lah kaitan dia, terus buat yang seterusnya. Sebab tu dia video, tak apa. Okay, seterusnya okay, ni aktiviti belajar. Pemerhatian saya lah aktivitinya. Ini juga aktiviti belajar. Okay, pemerhatian saya tu lebih pada bentuk lah. Kalau kita tengok, kalau kita tengok potongan sebenar, setiap potongan tu daripada besar dia akan pergi pada potongan yang kecil. Okay, tapi untuk first yang pertama ni, kita macam nampak dia lebih kurang saja. Tapi lepas kaedah bocil tu, nampaklah bezanya daripada Bertone, Alumni, Julian, and Fine Julian, dan bawah tu juga dia jadi lebih kecil. Dia lebih kemas dan lebih jelas. Okay. Ini untuk murid B pun sama. Ini lagi lah, tak ada bentuk langsung cube tu. Dia ambil carrot tu, dia belah dua je, dah cepat kan. Hari ni lebih cepat tu lebih bagus. Tapi sebenarnya bukan macam tu lah. Okay, murid C pun ada bentuknya yang tak berapa nak sama sangat. Okay, murid D, ya. Dan akhir sekali murid E lah. Ni sangat jelas. Pelajar ni antara pelajar yang dia tengok je, oh senang cikgu, terus buat. Okay, dapatan kajian. Selain daripada dapatan pemandian tadi dari segi bentuk, saya dapat beberapa perkara daripada aktiviti yang dilakukan lah. Okay, PDP konvensional dengan teknologi. Biasanya sebelum masak, kita ada berkelas kan. Kita akan bagi link YouTube ke apa-apa lah untuk belajar tengok dulu. Okay, biasanya belajar kata dia tengok, tapi akhirnya dia dalam kelas dia dapat buat. Mungkin sebab dia berhenti saja kan. So pada saya kaedah bukanlah konvensional, kaedah lama macam bagi kad-kad macam ni, bentuk-bentuk, tunjukkan, bercakap, chalk and talk masih relevan lah untuk pelajar yang kemahiran macam saya lah. Okay, lepas tu antara pelajar faham teknik potongan atau hafal sahaja bentuk. Okay, so kita nak dia ada perkaitan. Kalau daripada bentuk Bertone tu boleh jadi bentuk large dice atau dadu besar. Kenapa cikgu? Ni panjang, ni pendek. So daripada panjang tu kita olah jadi lebih kecil. Dia jalan singkat lah, shortcut saja. Okay? Lepas tu antara ilustrasi dan bahan maujud, kalau macam masakan ni, macam Cikgu Azhar juga tadi, kita banyak pegang benda-benda yang real kan. Tapi kadang-kadang yang bergambar juga masih perlu untuk mereka. Pelbagai cara lah. Okay, satu lagi tentang rendah diri dan peningkatan keyakinan diri. Semasa masalah kelas Amadi, mereka buat ramai-ramai. So, bila tengok kawan dia dah siap, dia rasa macam insecure lah kan. Sekarang insecure kan. Masa rasa, asal dia dah siap, tak siap lagi. So, dia buat cepat. Bila buat cepat, jadi bentuk tak sempurna. Tapi bila kita kumpul dalam kumpulan mereka saja yang berlima ni, masing-masing buat dalam keadaan yang selesa, yang lebih tenang dan lebih fokus lah. Mungkin sebab dia rasa dia berada dalam kelompok yang sama. Okay?
Okey. Akhir dah rumusan untuk saya, untuk kata tindakan yang pada saya macam simple je tak banding dengan kawan-kawan lain, tapi objektif tu tercapai lah. Kita dapat buat, dia boleh buat pertemuan saya tu dengan lebih baik, dan saya dapat perhatikan beberapa sifat atau sikap pelajar saya yang mungkin kita tak perasan kan, tapi bila tengok dia buat sorang-sorang, perhatikan, kita dapat tahu, oh dia ni macam ni, oh budak ni tak boleh macam ni. Sebab kita pelajar-pelajar kemahiran ni sikapnya atau tingkahnya tu bermacam-macam kan. Okay. So impact pada PDP tu kepada saya rasa lebih happy, seronok, pelajar pun seronok, dan dia kata cikgu lepas ni dia nak buat apa lagi. Saya kata tengoklah macam mana untuk tindakan seterusnya. Untuk pertolongan saya rasa ini sudah memadai. Mungkin untuk yang lain kita buat untuk SOS ataupun SOS lah. SOS ialah C03, Stock Soup and Sauce. Dekat situ ada banyak campuran bahan-bahan yang mungkin pelajar tak jarang-jarang dengar. Itu pun mungkin akan ada masalah juga, tapi kita akan cuba cari apa yang kita boleh buat untuk tindakan lah. Itu seterusnya lah. Saya rasa itu saja, simple saja. Terima kasih kerana mendengar.